RCI tabung haji 3.4 bilion untung atau 1 bilion rugi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Mizan Anli. Selamat datang ke Konti Sejagat di dalam podcast saya pada kali ini. Hari ini kita nak masuk ke bahagian yang paling penting dalam cerita RCI tabung haji ini. Kita sudah cukup bercakap tentang campur tangan politik. Kita sudah bercakap tentang pelaburan. Dan kita sudah pun bercakap tentang 14 pelaburan yang dicadangkan untuk audit forensik ini. Tetapi hari ini kita nak jawab satu persoalan. Bagaimana tabung haji boleh kelihatan untung apabila kedudukan kewangannya sebenarnya jauh lebih bermasalah. Dan ada satu perkara yang saya mahu anda ingat, 3.4 bilion. Itu keuntungan yang direkodkan tabung haji pada 2017. Tetapi menurut laporan RCI, kedudukan yang sepatutnya dilaporkan ialah 1.4 bilion. Kerugiannya. Jadi perbezaannya apa? Hampir 5 bilion. Jadi persoalannya bukan lagi sekadar tabung haji untung ataupun rugi. Persoalannya sekarang, bagaimana angka itu boleh berbeza begitu besar? Apa itu creative accounting? Sekarang kita kena faham satu istilah, creative accounting. Bila orang dengar istilah ini, ramai terus fikir ini bermaksud penipuan. Tidak semestinya. Kita kena berhati-hati. Creative accounting merujuk kepada penggunaan pilihan atau pendekatan perakaunan yang boleh menghasilkan gambaran keuangan tertentu dalam ruang yang dibenarkan oleh proses atau kaedah yang digunakan, tetapi apabila ia menyebabkan keadaan keuangan yang sebenar, kelihatan lebih baik daripada realiti ekonomi. Jadi ia menjadi persoalan tadbir urus yang serius. Dan itulah yang RCI persoalkan dalam kes tabung haji ini. Nombor yang perlu difahami. Sekarang kita masuk kepada istilah yang sangat penting. Realizable Asset Value, RAV. Secara mudah, kita boleh faham RAV ini sebagai anggaran nilai yang boleh direalisasikan daripada aset. Tetapi masalahnya adalah nilai aset di atas kertas tidak semestinya sama dengan wang tunai, yang mana boleh diperolehi jika aset itu dijual. Contohnya mudah. Katakan saya ada sebuah rumah. Di atas kertas rumah itu mungkin bernilai 1 juta ringgit. Tetapi kalau saya perlu menjualnya dengan cepat dan hanya ada pembeli yang sanggup bayar RM700,000, berapa sebenarnya wang yang saya boleh dapat? RM1 juta atau RM700,000? Jadi itulah perbezaan antara nilai atas kertas dan nilai yang boleh direalisasikan. Jadi dalam konteks tabung haji, RCI mendapati penggunaan RAV dalam menentukan kemampuan membayar hibah, menghasilkan penilaian aset yang lebih tinggi dan membolehkan agihan yang lebih besar daripada kemampuan keuangan yang sebenar. Jadi angka 3.4 bilion sekarang, kita kembali kepada angka tadi. 3.4 bilion itulah keuntungan yang direkodkan tabung haji pada 2017. Tetapi laporan RCI menyatakan bahawa berdasarkan kedudukan kewangan yang sepatutnya, tabung haji sebenarnya perlu melaporkan kerugian 1.4 bilion. Saya ulang sekali lagi. 3.4 bilion keuntungan berbanding 1.4 bilion kerugian. Ini bukan perbezaan kecil. Ini perbezaan hampir 5 bilion ringgit. Dan inilah sebab mengapa isu perakaunan tabung haji sangat penting. Kerana angka keuntungan bukan sekadar angka. Ia boleh mempengaruhi keputusan, termasuk berapa hibah yang boleh diagihkan.
berapa rizab yang tersedia dan bagaimana prestasi institusi itu dilihat. Dan bagaimana pendeposit menilai kesihatan keuangan tabung haji. Jadi, apa kaitannya dengan hibah? Baik. Ini bahagian yang sangat penting. Bayangkan sebuah institusi mempunyai keadaan keuangan yang lemah. Tetapi asetnya dinilai menggunakan kaedah yang menyebabkan nilai aset kelihatan lebih tinggi. Kemudian, institusi tersebut menggunakan kedudukan itu sebagai asas untuk menentukan kemampuan membayar hibah. Apa yang berlaku? Hibah boleh kelihatan mampu dibayar walaupun asas keuangan sebenarnya lebih lemah. Menurut laporan RCI, amalan tersebut membantu menyokong pembayaran hibah yang tinggi antara 2014 hingga 2017 yang dikatakan melebihi kapasiti keuangan sebenar dan menghakis rizab. Dan di sinilah persoalan amanah bermula. Pendeposit nampak dan pendeposit lihat tabung haji bayar hibah dan mereka fikir maknanya tabung haji untunglah. Tetapi persoalannya, untung itu benar-benar keuntungan yang mampan atau sebahagiannya datang daripada kaedah penilaian yang terlalu optimistik. Kenapa pendapat rakyat sangat penting? Baik, sebab pendeposit biasa tidak mempunyai akses kepada semua maklumat keuangan. Mereka tidak melihat portfolio pelaburan. Mereka tidak melihat kertas jawatan kuasa pelaburan itu. Mereka tidak melihat penilaian aset dan sudah pasti mereka tidak duduk di dalam mesyuarat lembaga urus tadbir. Mereka hanya tahu satu perkara. Saya masukkan duit ke dalam tabung haji kerana saya percaya institusi ini akan menjaganya. Maka kepercayaan itu sangat mahal. Sekali kepercayaan hilang, sangat susah untuk dikembalikan. Bank negara dan amaran lama. Okey, dan sebenarnya isu kesihatan kewangan tabung haji ini bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul. Pada 2016, Bank Negara Malaysia pernah memberi amaran mengenai kedudukan rizab tabung haji ini. Termasuk keadaan di mana asetnya dilaporkan sekitar 98 sen bagi setiap RM1 liability. Jadi, apabila kita melihat laporan RCI hari ini, kita perlu melihat keseluruhan kronologi. Bukan satu tahun, bukan satu individu, bukan satu parti, tetapi bagaimana sistem itu berkembang dari tahun ke tahun. Siapa yang patut dipersalahkan? Itu rakyat yang tanya. Baik, sekarang satu soalan panas. Siapa yang salah? Siapa yang tidak mahu memberikan nama? Kenapa? Sebab kita perlu membezakan 3 perkara. Pertama, keputusan yang salah. Kedua, kecuaian atau kelemahan urus tadbir. Dan ketiga, kesalahan jenayah. 3 perkara ini tidak sama. Kalau seseorang membuat keputusan pelaburan yang gagal, itu belum tentu jenayah. Tapi kalau seorang melanggar prosedur, maknanya apa? Itu perlu disiasat. Kalau terdapat bukti rasuah atau bukti penipuan, itu perkara yang berbeza dan perlu ditentukan melalui proses penguatkuasaan serta proses di mahkamah. Sebab itu, saya tidak mahu podcast saya ini menjadi mahkamah media sosial. Tidak, kita nak secara santai sampaikan maklumat. Kita bentangkan fakta. Kemudian kita biarkan proses undang-undang yang menentukan kesalahan tersebut. Mengenai politik. Tetapi politik ni memanglah ada. Di sinilah kita tidak boleh menutup mata. RCI turut mengenal pasti campur tangan politik dan kelemahan urus tadbir
sebagai faktor yang menyumbang kepada masalah tabung haji ini dalam siasatan tempoh yang mereka siasat. Dan ini membawa satu persoalan yang besar. Kenapa politik perlu mempunyai pengaruh yang begitu besar terhadap institusi yang mengurus wang pendeposit? Baik. Kalau politik masuk terlalu jauh, keputusan yang sepatutnya dibuat berdasarkan risiko dan pulangan yang boleh dipengaruhi oleh pertimbangan yang lain. Dan apabila keputusan itu gagal, siapa yang menanggung tu? Pendeposit. Jadi jangan jadikan RCI sebagai senjata politik di luar sana. Tetapi saya juga mahu berlaku adil. Jangan kita menggunakan RCI untuk mengatakan semua salah kerajaan dulu, kemudian kita berhenti di situ. Tidak. RCI bukan sekadar untuk menghukum masa lalu. Ia sepatutnya digunakan untuk memperbaiki masa ke depan. Kerajaan hari ini mempunyai tanggungjawab. Kalau laporan RCI menyebut kelemahan, baikilah. Kalau ada syur audit forensik, laksanakan. Kalau ada bukti salah laku, siasat. Kalau ada individu yang perlu menjawab, maka panggillah mereka. Dan kalau tidak ada bukti kesalahan jenayah, jelaskan kepada rakyat. Keterusan bukan hanya apabila kerajaan mempunyai berita baik. Keterusan juga diperlukan apabila berita itu tidak sedap didengar. 25 syur RCI. Laporan RCI mengandungi 25 syur penambahbaikan. Kerajaan sekitar 75% daripada syur tersebut telah dilaksanakan oleh pengurusan tertinggi tabung haji. Bagus. Tetapi rakyat perlu tahu 75% yang mana? Apa yang sudah dilaksanakan? Apa yang belum dilaksanakan? Siapa yang bertanggungjawab? Bila baki 25% akan selesai? Dan apakah ukuran kejayaannya? Sebab kalau kita hanya diberikan angka demi angka, 75% sudah dilaksanakan. Itu belum cukup. Kita mahu senarai, kita mahu status, kita mahu bukti. Okey. Apa pendapat tabung haji yang patut dituntut? Saya rasa pendeposit mempunyai hak untuk meminta 5 perkara. Pertama, ketulusan. Terangkan apa yang berlaku dan sebagainya. Yang kedua, audit. Buat audit forensik terhadap perkara yang telah disyorkan. Yang ketiga, accountability. Kalau ada kesalahan, ambillah tindakan. Yang keempat, reformasi takbir urus. Jangan benarkan politik menguasai institusi amanah. Dan yang kelima, yang terakhir, jaminan bahawa duit pendeposit tidak lagi terdedah kepada risiko yang sama. Pendeposit sekarang ingin tahu semua cerita ini. Mereka mungkin agak risau. Jadi kesimpulan, apa yang sebenarnya yang kita belajar daripada RCI tabung haji ini? Bagi pendapat saya, ada satu pengejaran yang besar. Institusi ini boleh mempunyai banyak aset tetapi tidak menghadapi masalah kewangan. Institusi boleh mencatat keuntungan tetapi masih mempunyai masalah risap. Dan institusi boleh membayar hibah itu sendiri tidak semestinya membuktikan kedudukan kewangan benar-benar kukuh. Sebab itu kita tidak boleh hanya dengan melihat berapa peratus hibah tu. Kita perlu bertanya, bagaimana keuntungan itu terhasil? Penonton sekalian, RCI tabung haji memberikan kita satu persoalan yang sangat besar. Kalau ada angka 2017, angka keuntungan boleh dilaporkan 3.4 bilion ringgit itu, sedangkan RCI mengatakan kedudukan yang sepatutnya ialah kerugian 1.4 bilion. Apa sebenarnya berlaku di belakang angka-angka tersebut? Itulah persoalan yang rakyat mahu. Mereka mahu jawapan.
Bukan jawapan-jawapan politik, bukan jawapan-jawapan propaganda, bukan jawapan-jawapan untuk menyalahkan satu parti ini sahaja ataupun satu parti itu saja. Tetapi jawapan berdasarkan dokumen, audit, fakta, undang-undang. Kerana duit yang kita bincangkan ini bukan duit ahli-ahli politik, bukan duit menteri-menteri, bukan duit kerajaan. Ini adalah duit pendeposit maklimah Abang Long, Abang Ngah. Dan apabila seorang mengurus duit orang lain, dia bukan sekadar mengurus wang, dia mengurus amanah. Jadi, saya tinggalkan satu soalan kepada anda. Kalau ada seorang pendeposit tabung haji, adakah anda berpuas hati sekadar mengetahui laporan RCI sudah didedahkan? Adakah anda berpuas hati begitu? Atau anda mahu tahu siapa yang bertanggungjawab dan apa tindakan yang akan diambil? Jadi dengan itu, saya Mizan Ali Makno, kita akan sambung lagi dalam episod seterusnya. Kerana cerita tabung haji ini belum selesai. Hanya kerana laporan RCI sudah dibuka. Kita ada banyak lagi cerita-cerita untuk memberi kefahaman kepada anda dan berkongsi bersama-sama. InsyaAllah, dari episod ke episod kita akan bersama dengan anda dan kepada ahli-ahli politik serta parti-parti di luar sana. Jangan cuba mengambil kesempatan dan jangan mengelak untuk bermain politik secara menerus. Jadilah wakil rakyat yang baik dan bagus kerana rakyat ketika ini sangat bijak untuk menilai setiap perkara. Kerana semua perkara dan informasi di hujung jari mereka. Jumpa anda lagi. Jaga diri. Terus menyokong saya di kontis jagat ini. Kita tidak menekan-nekan, kita secara santai. Dan kita akan sampai terus cerita kepada anda di dalam ruangan ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Jaga diri. Bye-bye.